Penglihatan dia tu secara perlahan dia jadi tak normal tau. Orang tu dah datang dekat pun dia masih tak tahu, tak nampak siapa. Cik selawat, relax ya. InsyaAllah Allah permudahkan urusan kita. Amin. Ya Allah, permudahkanlah sekali urusan kau dan aku, ya Allah. Sebelum tu cuma rabu-rabu biasa je lah. Tapi dia lama kabur. Bila dah berumur ni baru terasa gelap. Tak apa saya nak gambarkan nikmat kembali. Fabi ayyilah tukar ziban. Mata ni adalah satu organ yang dianugerah oleh Tuhan. Kita kena jaga anugerah Tuhan ni dengan seelok-elok ni lah. Kalau ada penyakit yang macam ni, katarak, tolonglah berjumpa doktor yang pakar yang mengendalikannya. Jom kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Dah selesai dah, Aunty Aziz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya syukur sangat sekarang duduk mata saya boleh melihat dengan baik. Alhamdulillah lah. Jadi kata orang tak kabur lagi lah. Saya dah bebas katarak. Terima kasih Akoni. Saya dah bebas katarak di Akoni. Terima kasih Akoni. Terima kasih, selamat untuk pemandangan. Saya nak baca Quran dengan betul. Itu yang paling saya nak sekali dalam hidup saya. Akhir hujung umur saya. Jadi dengan ini saya harap apa saya baca Quran lebih jelas.